Okay bos, so aku nak cerita macam mana korang pasang vertical hydroponic ni. Jadi vertical hydroponic ni ada beberapa jenis. Rendah, ada yang tinggi, ada yang paling tinggi. Cara pemasangannya sama je. Korang beli, korang dapat dalam kotak ni. Benda ni modular dan senang untuk dibungkus. Untuk senang kita pecah pada 3 bahagian. Tong baja, batang tanaman, siraman. Yang pertama ialah tong isi air ni. Aku guna tong cat je. Kalau korang beli yang baru, dapat tong baru lah. So dia ada 4 benda ni. Cara pasang mula-mula support bracket ni. Masuk saja dalam tu sampai dia ketat. Masukkan tiang ni dalam penutup ni. Terus masukkan saja. Okey, simple macam tu. Settle. Seterusnya ialah bahagian pump air. Pump air ni ada 3 pump, water distributor dengan silicone tube. Okey, cara pasang, korang ada pump ni. Ni outlet, ni inlet. Air masuk kat sini, keluar ke atas. So korang masukkan saja. Okey, dia muat-muat. Pump ni terus masuk ke dalam. So macam mana nak rootkan kabel ni? So korang buka balik. Batang ni aku dah ada buat slot satu ni. Masukkan kabel kat situ. Okey. So masukkan balik dan wire tu akan keluar ikut penutup ni. So jangan ketat sangatlah penutup ni. Jadi untuk modul tanaman ni dia modular. Kalau korang beli yang pendek, modul ni tak banyak. So yang ni 27. So ada 4 modul yang tinggi dengan satu yang pendek. Urutan dia satu level ni pergi yang paling bawah. Lepas tu level kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Yang paling atas ialah water distributor tadi. Jadi cara pasangnya, single layer ni korang lalukan saja hose tu dekat tengah dan twist and turn. Dia akan locking. Seterusnya masukkan yang kedua. Twist and lock. Okey, so masukkan yang ketiga. Seterusnya keempat. Twist and lock saja. Dan yang terakhir kelima lah. Okey, so yang ni yang 27 lubang. Yang terakhir korang akan pasang distributor module ni. Distributor ni boleh buka tau. So yang nak pasang ialah masukkan saja pada lubang ni. Dan tarik. So tarik saja sampai pasang. Okay, kalau itu lebih panjang, kau ambil gunting atau potong situ dan tutup. Inilah bentuknya, rupanya bila dia dah pasang. So bila power on, pump tu akan pump air naik ke atas melalui tube tadi, akan sampai ke atas ni. Lepas tu air tu akan menitik ke bawah dan basahkan akar-akar pokok tu. Itu saja, simple. Okey. So itulah cara-cara pemasangan vertical hydroponic ni. Okey, extra. So kalau yang biasa ni, korang dah pasang, dia okey lah, dia tak bergoyang banyak sangat. Untuk yang tinggi tu, dia bergoyang tu makin parah sikit lah. So apa yang aku bagi ialah extra support yang extra untuk kat dalam ni. Jadi cara pemasangan tetap sama. Cuma yang ni dekat tiang tadi tu, benda ni modul adapter boleh buka tau. So korang buka lah. Patutnya dekat sini dalam ni. So korang buka. Untuk modul ni dia ada pipe satu, dia ada extra support. So apa yang korang buat, tube ni korang masukkan je dalam pipe ni. Benda ni masuk dia dalam tu. Kalau boleh pergi lagi bawah, pergi saja. Yang ni dia dah ketat kat situ. Pasang balik modul adapter tadi. Dia akan fix dekat situ. Fungsi ni jadi extra support lah. Pemasangan tetap sama. Yang first single layer masukkan dekat lubang tengah tu. Okay. Pasangkan macam biasa. Twist dan lock. So kalau yang atas tu tak ada, teruskan saja. Teruskan bahagian atas tu pun buat benda sama. So yang ni lebihan, potong. So itu saja cara nak pasang kalau korang ada internal support ni. Okey lah, itu saja.